Assalamualaikum guys. Okay, so kenyang. Makan gulai ayam tadi. So sekejap Alright gang, so video kali ni kita dekat Lakin, dekat JB, dekat Lakin, dekat apartmen custom. Itu kita buat kat office custom. Ini kita buat dekat apartment custom. Yang hari tu kita buat dekat office tu, motor dah settle dah. Okay, aku bawa balik enjin dia apa semua. Dan adalah blok dia cala, jam, rod lekat. Lepas tu head dia pun tak boleh pakai. So aku macam ambil masa sikit buat motor dia tu. Lepas tu motor dia dah settle dah. Aku sangkut hari tu, aku tak ingat nak rakam. Kan aku dah rakam, tak ingat. Okay, tapi tak apa. So kali ni motor member dia custom juga, Waisuku V2. Dan motor dia ni kita tak pasti spek apa sekarang ni. Tengok macam blok tu macam dah tukar, macam blok 60 kan. Kena tak kena kita punya teka kita tengok nanti. So aku plan motor ni, enjin dia kita akan turunkan dan kita akan bawa balik kat rumah. And then esok kita akan settlekan motor ni, enjin ni. And then lusa kita gantung enjin ni. Okay, so kita ada masa yang banyak lah untuk kita buat enjin ni. Okay, dan nak cakap banyak, nak derai kan. Right, so enjin kita dah turunkan. Dan ni lah motor dia. Okay, kita pasang balik dalam set. Tapi tak ada enjin lah. Lepas tu kita nak masukkan dalam, mana Exora aku? Masukkan dalam kereta Exora yang tak habis bayar lagi tu. Masih hutang Maybank. Dan kita balik lah. Okay gang, so sekarang aku dekat rumah, keesokan harinya. Dan enjin dia kita dah siap pasang dah gang. So ini kita dah siap pasang lah. Dia punya blok, lepas tu piston dia ni kita potong sikit dekat tepi dia tu. Dia punya dome tu kita potong sikit sebab kita tak nak korek kawah head ni besar-besar sangat. Okay, itu pun kita dah korek sikit. Pun still dia belaga kan. Biasa tu piston FJN kan, kita tak boleh nak jangka. So kita nak pasang lah. Okay, pasang head block dia, blok 65, lupa nak cakap, blok 65 2225. Head kita dah potting. Okay, dalam tu kita dah potting. Exhaust pun kita dah polish. Okay, tak nampak sangat. So jom pasang gang. So enjin kita dah siap pasang lah. Dan nak kemas-kemas. Lepas tu kita masukkan dalam kereta. Dan kita nak pergi gantung enjin ni sekarang juga. Alright gang, so kita dah sampai. Tu dia gang. Full spec 65. Aduh, silau lah. Apa silau? Apa cover phone ke? Silau lah gang. Macam ni tak silau. Silau juga geng, cover phone lah. Okay, so jom lah kita bawa pergi ke motor. And then kita sangkut. Alright geng, so let's go. Kita sangkut enjin ni. Alright geng, so enjin dia kita dah sangkut. Kita dah start, kita dah set timing dia. Kita dah rem sikit. Lepas tu kita dah pasang cover set dia. Dan sekarang pukul 12 malam. Ada benda lah yang selingan-selingan yang melambatkan kerja. Contohnya macam ni, aku kena scam. Ni soket LC track Waisuku. Dia tulis kat sini screw LC soket Waisuku. Terbalik, biasalah tu. Lepas tu benda ni susah nak pasang sebab benda ni dia terlebih, dia pendek sangat, dia terlebih. So exhaust bocor. Lepas tu
Tu je lah. Tak banyak benda pun. Okay. Lepas tu coolant tadi, hose coolant pun bocor. Dan dia tak boleh nak, dia dah tak ketat betul-betul dah, sebab dia dah lama. Dia dah penyek nampak ni. Nampak ni, dia dah penyek macam ni. So kita ketatkan macam mana pun dia tetap ada bocor sikit. So Mojo ni ada terbeli hose yang Samco tu. So kita pasang hose Samco. So dah tak ada bocor. So banyak ragam masa kita sangkut enjin ni. So ni bunyi dia. Exhaust kita pakai SHM. Okay, cover boleh pakai balik yang asal. So inilah bunyi dia. Throttle body kita pakai NLK kali ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Senang start geng. Motor tak dyno lagi, tapi senang start. Dan respon dia pun okey, alhamdulillah. Boleh bawa lah, motor boleh bawa lah. Okay. Dia tak adalah bubuk sangat, dia tak ada mengarut sangat apa semua. Cantik. Boleh lah. RPM lambat sikit turun. Nanti dia adjust lah. Ni sekarang pakai ECU Tune Boss kan. Nanti adjust apa TPS apa semua bagai dekat Renault. Sedap lah bawa. Okay. InsyaAllah. So hari pun dah malam. Orang pun dah tidur. Ada yang tengah tidur, ada yang tengah tengok TikTok, ada yang tengah buat assignment, ada yang tengah scroll Shopee dan macam-macam lagi. Tapi kebanyakannya pukul 12 malam ni dah ramai yang tidur lah. Yang mana anak-anak kecil kan. So ini ialah Waisuku full spec 65. Okay, harga berapa? Harga 2000 lebih. Okay, kita boleh kotim lah. Okay. So yang mana nak buat, macam biasalah kita buat bengkel bergerak kan. Kita buat bengkel bergerak. Lepas tu cap perjalanan RM1 1 kilo. Lepas tu aku sekarang duduk Keluang Johor. Dan owner ni duduk dekat Lakin JB. So cap perjalanan Lakin dengan Keluang tu dalam 100 macam gitu je. Biasanya kat bandar JB 100. Kalau kat Kulai 70-80. Kalau dekat Kota Tinggi lebih kurang juga. Lebih kurang je dengan Kulai. Dia kalau belah-belah Johor ni memang sekitar tu je. Paling tinggi pun 100 lebih. Itu je. So yang mana duduk Johor nak buat LC Waisuku, tak kisahlah full spec 65 ke 62 ke 57 ke, even spec besar pun 68, 70, 72 kita boleh buat insyaAllah. Korang just tekan link dekat bawah ataupun contact nombor yang dekat description. Kita raja-raja dia ya. Ngantuk lah. Gerak lu.